Genjatan senjata, negara tembikai dah kena bom dulu. It's happening. 4 rakyat negara tembikai dijadikan abu. Negara haram lancar serangan udara besar-besaran ke negara tembikai. Tapi pelik kan? Mereka kata tengah bincang genjatan senjata. Mereka kata nak keamanan di Timur Tengah. Tapi kenapa bom masih jatuh? Benda ni dah jadi sejak 75 tahun lepas. Sejak 1948 negara haram buat pattern yang sama. Cakap pasal damai, tunggu dunia lalai, kemudian bom negara tembikai lagi. Dulu 1993, perjanjian Oslo kononnya nak bagi hak kepada negara tembikai. Tapi lepas tu negara haram tetap rampas tanah. Dulu 2021, genjatan senjata antara hero kita dan negara haram. Tapi tak sampai setahun, negara haram langgar sendiri dan bedil negara tembikai lagi. Sekarang mereka buat benda sama. Dunia barat nak negara tembikai tunduk. Mereka tahu kalau negara tembikai lawan balik boleh menang. Jadi mereka guna media, sekat ekonomi, tekan pemimpin Arab supaya diamkan negara tembikai dari dalam. Dari luar, negara haram terus bunuh rakyat mereka satu persatu. Soalan sebenarnya sekarang, kita masih nak percayakan rundingan ini? Komen. Nampak? Kalau korang nampak, ini bukan perang, ini adalah pembunuhan sistemik. Like, comment, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.